Kalau you beli rumah dua nama, video ni untuk you. Okay? Ramai orang ingat bila kita beli rumah dua nama, benda ni akan senangkan kerja. Bila seorang meninggal, rumah tu akan terus dapatlah yang dekat yang masih hidup tu kan. Salah. Bahagian yang si mati, dia akan jatuh faraid and kena bahagi dekat waris dia. So macam mana nak buat? Takkan nak bagi seorang bilik, nak bagi seorang tandas, nak bagi seorang dapur kan? Sebab MRTT dia akan tutup loan je. Itu pun kadang-kadang tak full. You kena check balik you punya agreement. Walaupun dah settle loan, so sekarang hak rumah tu macam mana nak settle? Sebab tu zaman sekarang ramai orang pilih MLTA, which is hibah takaful. Contoh harga rumah RM1 juta. Ambil hibah silang takaful coverage, cover isteri RM1 juta, cover suami RM1 juta. Bila seorang meninggal, yang masih hidup, dia akan dapat RM1 juta tu. Dengan duit tu, dia boleh settle loan rumah and dia boleh bagi hak faraid dekat waris dalam bentuk cash. Settle semua kerja. Okay? If you want more info, just comment dekat bawah ataupun DM me. Assalamualaikum.